2 tahun lepas, dia cuma tukar duit jadi emas. Hari ini, dia happy sebab untung RM22,000 tanpa buat apa-apa pun. Inilah kisah salah seorang penyimpan emas public gold. Seorang cikgu muda, 2 tahun lepas, dia nekat nak beli dan simpan gold bar 100 gram emas. Masa tu, harga 100 gram emas public gold sekitar RM32,869. Dia terus buat keputusan beli sebab dia dah faham satu prinsip. Duit kalau disimpan makin bocor, emas pula makin kukuh nilainya. Pada Oktober 2025, dia dah tersenyum lebar. Nilai emas yang sama dah jadi RM60,000. Maknanya, dalam masa 2 tahun sahaja, simpanan dia dah untung lebih RM27,000. Lebih kurang 70% kenaikan. Yang lagi best, dia tak perlu buat apa-apa pun. Dia cuma beli, simpan dan tunggu. Itulah antara kelebihan simpanan emas. Kita tak perlu pun nak pandai analisis pasaran. Tak perlu susah payah jaga akaun setiap hari. Cukup sekadar konsisten tambah gram demi gram. Dia beritahu, hari ini saya berjaya dapat RM27,000 hanya dengan tukar duit jadi emas. Saya tak boleh bayang berapa banyak pula keuntungan kalau saya terus konsisten menyimpan emas setiap bulan dan gandakan gram saya setiap tahun. Simpan emas ni sebenarnya bukan sebab nak cepat kaya. Ia lebih penting sebab kita nak selamatkan nilai harta daripada terus bocor dimakan inflasi. Belum ada akaun emas? Hubungi saya sekarang untuk saya bantu langkah demi langkah.